Hi, what's up, brother sister? Welcome to my channel, Syamil City Boy here. Alright, so konten apa yang aku nak buat untuk kali ni? Sebenarnya konten ni aku tak terfikir pun, tapi sebenarnya aku punya, senang cakap aku tengah down sikit lah. Bukan tengah down ke apa, aku bukan nak minta simpati daripada korang ke apa, cuma aku nak korang teman aku je. Sebab setiap kali aku down, setiap kali aku rasa sendirian, rasa sorang, aku akan tengok video ni balik. And hari ni tiba masanya untuk aku react. Aku nak react balik video ni and aku nak hilangkan rasa sendirian tu. So selalu aku tengok seorang, hari ni aku bawa sekali korang tengok aku dengan aku and bersama-sama reaction balik. So react apa yang hari ni aku nak buat adalah AI Team B orientasi, yang mana hari first day lagi aku masuk jejak kaki kat dalam AI ni. And setiap kali aku nak keluar AI, setiap kali aku nak tinggalkan AI ke apa, aku akan fikir benda ni. Aku akan fikir hari pertama aku masuk AI lagi, macam mana susahnya aku dapat AI, macam mana struggle-nya dulu aku nak masuk AI ni. Sebab tu berat juga untuk aku tinggalkan AI. So sama-sama jom kita tengok react video first day AI Team B orientasi. Jom kita tengok sama-sama and then kita react sama-sama. Let's go. CeraVe Blemish Control for clearer, healthier looking skin. Sama pula CeraVe, iklan. Dermatologist. Banyak pula iklan. Aku tak berminat lah dengan Korea kau ni. Plastik. Selamat datang ke AI Team Orientasi. Okey, Serabutnya lah tengok bos aku ni. untuk dia. Patutlah Alif buat badan bila dia kepeng rasa nak terajang dari jauh. Rasa macam nak lari 100 meter. Lari 1 meter kan ke garisan sedia mula. Garisan penamat tu aku nak Alif badan kat belakang. Badan kat belakang tinggal aku nak shoot dari belakang. Kalau dah kepeng macam tu lah. Nasib baik sekarang dah buat badan. Nasib buat badan, dah handsome, dah sadar. That's my boss. Berorientasi di mana mereka harus menempuhi cabaran-cabaran dan juga konten-konten kat sini lah. Ya betul, banyak Kak Bella pun cabi mat time ni. So kita akan bertempat kat sini Pipi dia selama a bit 6 chubby. malam. So kita tengok siapa yang bakal memasuki AI Team selama 10 orang dan juga siapa yang bakal tersingkir. Okey, kita sabar tak nak tengok siapa Ya, tak sabar. Yayang, tak sabar. Dah lama lah. Cuma tak tahu lagi siapa Okey. yang akan terpilih. Ya, so jom kita berkenalan Ya. dengan calon-calon AI Team B. Siapa ni? Yana Nisa. Nak terajang muka popcorn Assalamualaikum, hai, nama saya Dana Najwa. Saya berasal Tak nak. Yana tak nak. Kau dah keluar awal. InsyaAllah okey, saya Nisa. akan terpilih dalam tim B nanti. Terpilih. Saya ada kelainan saya sendiri. Kelainan. Ya, pandai. Nisa pandai main gym. Wah, Nisa cantiknya tempat ni. Wah, Nisa cantiknya. Muka ngau. Wah, cantik Nisa. Macam geramnya aku. Kan? Cantik. Best je lah. Hai. Hai. Panas. Panas. Panas sangat ni. Sangat panas. Okey, so Yana Nisa. Ya. Apa perasaan bila sampai sini Yana? Apa perasaan? Happy lah, bosku. Dulu boleh lah aku nak cakap aku buat jilat. Saya happy lah. Sebenarnya panas. Nak cakap dulu tak berani. Sebab nak tengah jilat kan. Tapi kalau ikutkan panas lah, bos. Alah, hai. Bawa lah tempat redup sikit. Hari pertama dah hitam dah. Tapi nervous juga. Ya. Alhamdulillah happy sampai ke takat ni. Sampai ke Kek ni. orientasi. So, ambil masa orientasi apa semua. Okey. Alright. Muka kau pun silau, bos. Muka kau dengan bini kau tengah tutup pantari tu. Dah tahu panas. Hadap lagi. Aku tak faham dulu. Kalau zaman aku sekarang ni, dah jack ah. Tapi zaman dulu kan, nak tak nak kena jilat, bos. Kan kena buat-buat baik, kena macam okey je lah, semua okey je. Dua dah sampai. So, ada lagi. Kita pergi ke yang kedua pula. Siapa ni? Hai, besar molek peha. Oh, Aira. Aira. Bapak sadar apa? Oi. Emni. Bini dah Emni sekarang. Aira pun tak lama lagi kan? Alhamdulillah. Dia dua. Yelah aku pun. Hai, nama saya Nur Aira Bakri
Trisha binti Sulaiman. Boleh panggil saya Aira. Kak Gon! Kak Gon! Saya berasal dari Kota Baru, Kelantan. Sebelum ni saya buat online business, so itulah perjalanan saya. Weh, orang bisnes. Lama dia simpan tudung dia. Time ni lah pula nak main-main ni Zos. Time ni tak dia simpan tudung tudung dia apa nama? Hyrox. Lama 4 tahun. Bisnes online Anda dia. banyak cakap, saya yakin saya dapat masuk dalam AI team B nanti. InsyaAllah. Bye. Oh, tinggi molek tak Aira. Kalau pusat tu, atas lagi pada pusat. Tak tahu macam mana boleh menafas one day ni. Ni, day one ni, yang dia shoot ni aku tak tahu. Ni. Bapak tinggi, Tain. Butang tu kalau boleh bercakap pun tolonglah lepaskan aku dah lemas. Butang pun lemas. Bapak tinggi. Hai, nama saya Amy Rabiul. Hey. Dah kahwin. 2 tahun. And saya stay dekat Kedah. Saya dekat Langkawi. Dah kahwin. Saya bekerja babysitter. Oh, babysitter. Can I your babysitter? Saya sebenarnya saya memalu tapi saya akan cuba confident untuk ini. InsyaAllah saya dapat. Nyampah kan? Ini lagi serabut tak? Tak. Dia datang sini kan. Masa-masa kering lah. Tapi kan dekat sini kita macam boleh healing tau. Alah, tak payahlah promote. Gon Mok, kau tak payah nak promote sangat lah. Buat relax je. Tak apa bayar, bawa dulu. Apa yang nak promote sangat? Nak beria. Jangan. I don't know. Dekat situ. Dekat sana pun boleh juga. Ya, kat sana. Okey. Alright. Oh, masih lagi perempuan kali ni. Jadi kat sini kita ada siapa? Aira dan Emmy. Okay, so Aira dan Emmy apa? Cerita sikit pengalaman datang sini. So first kita datang memang rasa nervous. Tapi setakat ni so far so good sebab walaupun cuaca panas tapi kita orang tetap enjoy. Menipunya kau ni. Menipulah kau, Bob. Dah panas tu panas je. Kau tak nak deny. Cakap tak panas. Aduh, dalam tu dah berpeluh dah tu. Kau faham tak cakap lah? Berapa masam tak tahu lah. Dia punya tahap masam tu. Aira. Saya teruja dan kata saya sebatas macam Tak berkata tau. Walaupun panas sangat ni kan? Ya, panas. Ya, tahu panas. Tak apa, sempat orang dah kat sini. So, jom kita berkenalan dengan seterusnya. Lah. Lagi panas aku. Main reklam macam tu je. Kau dah buatkan aku dah salah. Dekat sini dah terang-terang dah. YouTuber nombor 3 Malaysia. Belakang Alifan dan juga Kekanda. Tak bayar YouTube Premium. Malu weh. Mana tak muka. Tak, yang menganjingnya siap ni. Iklan ketiak. Elok pula ketiak dia putih. Aku pakai Nivea juga. Geng tanya percaya geng Nivea. Kau cakap ketiak putih ke apa? Hitam ketiak aku. Hitam. Legam lah tu. Bukan hitam je. Legam. Siap kod. Legam lagi. Nipu lagi. Jangan percaya Jangan percaya. Weh, apa nak buat weh? Pensel apa lah. Nampaknya aku tengok muka Lokman ni. Kalau lah ayat aku kenal Noah tu daripada awal, aku dah suruh dah ayam dia ni bagi patok jambang. Bangla yang belakang rumah aku, jenis menjahit pun lagi hati shaving lah. Shave lagi elok lah, lagi terkata, lagi sekata semua. Nipis, tak nipis, tebal tak tebal. Ini bapak tebal weh. Gila. Hello, Assalamualaikum. Nama saya Abdul Afar. Saya berasal dari Perlis, Arau. Umur saya 22 tahun. Sebelum ni saya seorang welding dekat Pulau Pinang. Saya harap saya akan mendapat dalam AI team sebab saya yang terbaik. Terbaik. Aduh, apa. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Lokman. Oleh panggil saya Abim Mek. Umur 22 tahun. Berasal daripada Kelantan. Menetap di Pulau Pinang. Kerjaan saya sebelum ni ada... Nyampahnya kau ni, Lokman. Wah, semut kalau masuk rambut tu, tak jumpa jalan keluar tu kalau kena tebal gitu tu. Bapak hodoh. Saya ada Foodpanda. Kalau Fael zaman-zaman ni dia jumpa Lokman ni, aku rasa dia dapat AI, dia dapat tawar AI, dia keluar balik. Dapat dia tahu yang dia kena partner dengan Lu Fael tu, dia keluar balik. Sumpah, kalau Fael tu dapat tahu yang Lokman macam ni, rupa macam ni, rupa macam ni, keluar balik. Bagi Sabah balik.
Duduk tawau je, tak keluar-keluar dah Sabah kan macam ni. Saya harap, saya yakin lah dalam 20 orang tu saya akan terpilih. Sebab saya seorang je yang sedang berjaya. Tengok muka pun tahu mulut berapa berada ni. Dia main cacak pula sekejap kan. Besar bila ni mah. Hang baru tengok depan lah, kita tengok belakang ni. Bilik besar mana dalam. Allah Akbar, jarang tengok seluar kargo fit. Seluar kargo pun skinny. Nanti nak pergi tengok saja aku duduk tahan sana ada kolam. Uish, best tu. Haraplah kita duduk tu. Pandai lah. Alright. Kita ada Lokman dan juga Aufar di sini. Ya. Kau Okey. pandai pilih tempat Lokman, kerana perasaan siapa sini? Tak expect lah sebenarnya dapat masuk final. Ya. Bersyukur lah. Macam benda kau. Bersyukur rezeki saya dapat masuk orientasi ni. Oh, orang tak tak ke mana? Boleh. 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 Okey. Sudah 6. Kita pergi pula ke seterusnya. Wey! Wednesday pakai slipper dah. Express. Geng, aku boleh cakap geng. Dulu, lelaki dalam AI ni, semua jenis yang tak nampak pun sebenarnya kewujudan Nadia ni. Tapi lepas dia masuk AI, kita tengok depan-depan, Nadia media sosial dengan real life sangat lain. Bila real life, kita tengok mata dia tu boleh cairkan hati lelaki. Bukan aku cakap, tapi majoriti lelaki AI yang cakap. Di orientasi tu lah kan. Atikah ni dulu aku paling menyampah. Tapi aku tak tahu pula cantik dia sampai sekarang macam ni. Aku tak tahu yang dia punya latest dia cantik. Kalau aku tahu je, kau tengoklah Mat. Macam beguk kambing dah. Macam mana aku nak suka? Kalau tahu dia cantik macam ni. Awak-awak confess lah. Nama saya Nur Atika, saya berumur 23 tahun, saya berasal daripada Klang, Selangor. Okey, saya merupakan freelance content creator di media sosial. Okey, kenapa saya nak join AI team? Okey, saya merupakan seorang yang fun dan easy going. So, saya nak create satu dia kelip mata pula. atau vibes yang baru dalam konten AI team lah. So, saya harap saya terpilih antara salah satunya. Thank you. Assalamualaikum. Nama saya Syahidatun Nadia binti Ismail. Boleh panggil saya Nadia. Macam Saya berumur... Dia betul-betul orientasi tu. Orientasi dia dah macam pakai baju hari-hari. Sebelum nak dapat baju official hari-hari, mesti kena pakai baju putih kan? Sebiji Nadia ni. 10 tahun. Saya berasal daripada Muar Johor. Sebelum ni saya seorang atlet balingan cakra, tukul besi dan lembing. Walaupun saya nampak pemalu dan pendiam, tapi orang kata jangan pandang sebelah mata. Saya yakin saya boleh, insyaAllah. Bestnya. Asli kan cantiknya. I rasa kan ni kalau healing memang best. Ini pun nak jom ke pokok hijau. Iya, apa dekat sini? Kita ada dua orang perempuan di sini. Lagi perempuan guys. Nadia dan Atika. Nadia dan Atika. Nadia, Atika. Nadia, macam mana perasaan? Ya. Happy, excited, semua ada. Ada. Okay, saya pula, saya rasa happy, excited sebab saya jumpa ramai kawan kat sini. Ada yang datang daripada Kelantan, daripada Semua Terengganu. negeri ada so, mostly. ya, so saya nak make friends. Happy lah sangat. Kalau lah tahu kan, hujung-hujung satu shape pun tak melekat, lalah dengan laming dia naik. Mesti tak masuk. So, ya. Bagus. InsyaAllah. Okey, so kita berkenalan pula dengan yang seterusnya. Wesem apa? Wesem. Weh, dua idola tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iskandar dan dikenali sebagai Kekanda. Saya berasal daripada Temelur Pahang. Dang, kau tak dang. Saya dang, kau tak dang. Finally semua dekat sini. Ini orang dia yang akan cabar orang Temelur. Dang. Tak payah dang. Ini akan bantai awak sekejap lagi. Tunggu je. Sebelum ni saya sebagai marketing dan seorang player dan pengurusi untuk pengakap sekolah selama 2 tahun. Dan pengakap ni akan bantai korang semua lagi. Okey? Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syamil bin Maulizan. Boleh panggil saya Syamil saja. Saya berumur 21 tahun. Saya berasal daripada Kuala Lumpur. Sebelum ni saya bekerja sebagai freelance, contoh macam talent job ataupun event crew dan sebagainya. Saya yakin pada diri saya sebab saya rasa saya ada kemampuan yang orang lain tak boleh buat. So, insyaAllah rezeki milik saya. Memang rezeki lah bos. 4 tahun bos rezeki. 4 tahun rezeki bos. Alhamdulillah.
Lu the best lah, weh, Muhammad Syami. Orang minat lu lah. 21 tahun lu masuk sini. Sekarang umur lu dah 24 tahun. Lu masih relevan lagi. Orang kenal lagi and lu masih orang perlukan lagi. Gua memang respect Muhammad Syami. The best, Muhammad Syami. Teruskan. Selagi masih orang sayang kau, selagi orang masih suka kau, dan selagi orang masih hargai kau, teruskan perjuangan kau. Segak gambar aku macam ni dulu Boleh tak? Ya. Kenapanya? Cantiknya. Aku dah cakap dah. Cantik. Memang cantik depan. Kau boleh garanti tak yang aku cakap ni betul? Time ni berat aku 80 kan? 80 ni bersamaan dengan berat aku awal dengan Syafi. Yang maksudnya tahun 2025 awal tahun. Tu sama berat. Lepas tu dah janam. Janam! Memang janam. Nak move on lepas ni. Auto lupakan SD-nya. You do. Ya, nak pergi mana? Ya, dengan situ. Alright. Ada dua orang terus dalam sini. Tak panas. Yang sangat kacak di sini ya. Kita ada apa nama? Syami dan Iskandar. Okey, perasaan korang berdua? Perasaan saya excited lah. Semestinya excited. Saya tak sabar nak tunggukan game-game yang seterusnya. Kau nampak? Kenapa? Bukan kosong-kosong Muhammad Syami ni. Bukan kosong-kosong. Bukan jenis minta-minta game tak boleh perform. Boleh perform. Boleh. Siapa cakap tak boleh? Kalau tak ada je dalam ni. Abah. Okey, Iskandar. Saya pun sama excited juga. Excited juga. Program dekat sini. Dan satu benda saya nak cakap untuk leader IIT, persiapan memang terbaik. Oh, thank you. Terima kasih. Thank Walaupun you. panas Kau jilat kau daripada dulu sampai sekarang sama je lah Iskandar. Persiapan terbaik pandang. Kau kalau tak ada bumbung tengah-tengah panas macam ni. Balik je daripada orang tak sini hitam legam. Walaupun kena sidangkan sikit Kena. Tak apa. Sebelum kita berkenalan dengan yang seterusnya. Oi, coklat molek seluar Farida, oi. Weh, bekas star kita weh, Arisa. Pada awalnya masuk dulu, kan dia dengan Hai, Arisa. Assalamualaikum. Kan dia dengan Arisa lah paling kita panggil superstar lelaki dan superstar perempuan sebab diorang lah terpilih untuk pergi ke trip Bali time tu. Siapa dapat perform untuk lelaki dan juga perempuan dapat pergi Bali ikut dengan Abang Alif dan sebagainya. Arisa dulu tabik lah sebab perform gila lah. Every content dia perform sama juga dengan Kanda. So maybe rezeki dia tak menyeluruhi dia terlalu lama sebab dia macam ada fasa naik, ada turun, ada naik balik. Time dia naik betul-betul peak dengan time dia ship dengan Nazrul. Time tu orang dah mula nampak balik Arisa and sampailah dia kahwin semua. So memang tabik Kak Sa. Kak Sa kita kemah. Anis Arisa. Saya umur 25 tahun. Nampak muda kan? 19. Saya berasal dari Nampak tua? Tak ada nampak muda je. Daripada dulu dah nampak macam nenek kerepot dah. Tak nak acah-acah nampak mudanya. Alah. Kelantan, Kalai Kubur, Kelantan. Sebelum ni saya bekerja sebagai pelukis plan. Saya dalam bidang architecture dan juga content creator di sebuah syarikat fashion. Kenapa saya rasa saya boleh masuk AI team? Sebab saya rasa berbakat, spontaneous dalam depan kamera. Saya boleh nyanyi dan kerja-kerja cili padi. Arisa, apaan tu? Gadis kecil tapi berbisa. Itu aku. Oi, nampak? Cara dia bercakap pun buatkan orang rasa macam, dia ni confirm dapat ni. And then lagi satu, Arisa ni kita orang terkejut bila first day malam dia orang pertama selepas Yana yang tersingkir. So kita orang terkejut sebab kita orang expect more and kita orang expect yang dia paling pergi jauh pun finalist confirm dapat dah. Tapi tak tahu. Tak ada rezeki dia time tu kan. Tapi bila rezeki dia dapat masuk balik, aku rasa macam aku nak ludah balik muka dia. Dia dapat pula Hai, Assalamualaikum guys. Kak Dah! Ingat tak ni siapa ni? Kawan Hang ni. Kawan sahabat Hang ni daripada dulu sampai lah ni. Kak Dah apa? Kak Dah punya ni set nak. Kak Dah! Kak Dah! Hari ni Kak Dah! Itulah Hang lupa ni tengok ni. Umur 21 tahun. Saya baru je habis belajar dalam bidang fashion designer dan saya juga pernah buat drama, vlog dalam YouTube channel juga. So saya yakin saya berbakat dan saya akan terpilih. Boleh Kak Dah. Sekarang macam bodybuilder. Dalam kalangan AITB. Thank you. Tak healing lah. Ni kalau main dengan family ni best tau. Mana boleh terfikir gabungan warna merah punya baju tu dengan seluar coklat kan. Siapa hari tu? Pio pergi
release. Satu cilik, satu tinggi sikit. Maknanya kena pakoh dia awal-awal. So, siapa kita ada kat sini? Saya Farida binti Baharudin. Farida? Arisa. Arisa. Okey, apa perasaan korang? Perasaan Farida tak sabar nak temu game seterusnya. Oh, Dan tak sabar. tak sabar Dan nak rasa gembira boleh jumpa semua kawan-kawan di IT. Wah, okey, insyaAllah. Arisa? Rasa memang tak sabar juga. Biasalah kan. Satu lagi, nak join, nak fun je semua ni. Kira macam tak dapat ke kita fun. Alah, kau tak dapat. Tak dapat ke fan? Bila tak dapat, tanya, apa tak dapat ni? Apa yang kita tak dapat ni? Alah, cakap je lah masuk nak boleh tak dapat, dapat boleh, tak dapat boleh. Macam tu pula. Kita enjoy. Okey, alright, apa? Kita berkenalan pula dengan peserta seterusnya. Oh, Pak I api. Tengok kasut tahu api. Oh, geramnya lah. Pakai gel. Ni, Pak I geram ni. Habiskan gel 1 tong ke apa? Rambut betul-betul sepet tu. Rambut ni, betul-betul tekap tu sampai ke belakang tu. Tarik sampai ke belakang tu. Ni. Menyirap. Kalau buat wallpaper aku, sumpah hari-hari tak nak buka phone rasa macam ni. Apis mak tu. Lani tak smart. Assalamualaikum, nama saya Pak Ishafizuddin. Sampai sekarang So, smart. korang boleh panggil saya Pak I. Pak Jadi I, saya my friend, umur my saya sahabat adalah dunia 22 akhirat. tahun. Lepas tu saya asal daripada Kajang Selangor. Pelik kan? Lagu mana boleh kacak Kelantan. Sebab Abah Ma kita. Tak pelik Tak pelik. Memang muka nampak tumpat. Tak pelik Pak I. Saya caca pelik. Saya sebagai venue coordinator, sales assistant dan juga floor manager di company Nikah Satu Rumah Abang Jamai Kota Baru Kelantan. Jadi kenapa saya rasa dia punya lontaran bercakap tu confident lah. Bila kita dengar pun sedap. Dia satu-satu ayat dia keluar. And Pak I sampai sekarang kita tengok dia ada buat bukan kuliah, dia macam ada bagi sedikit alam pandangan, ada banyak ceramah semualah kat U kan. And then MC kawan Alfa pun dia MC. Pak I ni bila dia bercakap kita sedap lah dengar. patut ada dalam AI team ni. Sebab setakat ni saya rasa saya paling perform lah. Saya tengok lakon ni tak ada gapo. Tapi beres. Lagi Pak I gerai ada. Rar. Apa besar dah ni? Assalamualaikum, nama saya Hafiz Hakim, berumur 20 tahun. Gimana Hafiz? Apa yang alah, relax lah Hafiz. Awal sangat letak nama Hafiz Hakim dekat dada. Tak apa, orang tak ingat nama dia. Orang dah lupa ke apa nama dia? Kalau sekarang pakai boleh lah lagi, logik lah kan. Sebab saya dah release. So saya nak kekalkan lagi nama saya kan. Saya takut orang lupa, letaklah nama Hafiz Hakim dekat dada. Boleh lah logik lagi. Ini baru masuk dah letak nama Hafiz Hakim. Tamak sangat tu. Hafiz. Berasal dari Kelantan. Ya, Dulu bekerja pacok. sebagai barista boh. Saya set macam kopi di McDonald. Okay, Rizam biasa. Rizam. Kok benda ni muka nampak semak belaka. Tapi terah lah weh. Kalau insyaAllah. Pi memek. Malah buat benar. Pipi naleng tu. Yo, Dan sini dah. Tapi orang dua ni memang sahabat. Sini. Daripada Ada dulu. kata-kata tu. Masuklah. Rumah pas kau rumah ramai-ramai pun diorang dua. Lepas tu masuklah rumah baru pun diorang dua. Sampailah Pak I berkahwin, berpecah. Gua tu ada. Liter-liter hot air panas. Liter ada lah air panas bagi kita. Jadi gigi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lalu. Okey, siapa kita ada kat sini? Wah, dua orang yang sangat kacak juga di sini. Kita ada Faiz dengan Hafiz. Weh, dia datang terus macam rendah sikit. Apa perasaan datang sini? Faiz dulu Nak cakap apa? Dulu gerai. Akak nak cakap apa? Kalau kita orang yang tadi panas-panas tu, apa? Bawa bala, bawa dosa. Macam tu. Alah. Macam tu pula. Dah kalah rambut Pak I pun rambonding sampai belakang. Mana tak redupnya? Rambut pun kalau boleh dah macam kena ikat dengan tali rapia. Dia jadi telik. Okey. Dia healing. Rasa happy, rasa macam happy. Terus jumpa selesai lagi gambar. InsyaAllah selesai dengan ramai ni akan jadi new sahabat. Ini sahabat InsyaAllah. api. Datang balik dah. Alright, so kita dah ada kat sini hampir ke semuanya tapi belum lagi ada lagi. So kita berjumpa pula dengan yang seterusnya. Adam. Nazrul. Weh, sahabat gua ni bos. Semak
gila tu Adam. Sumpah dulu kita orang paling insecure dengan Adam lah. Daripada first day audition lagi dekat Tamarin dulu, kita orang memang insecure gila-gila dengan Adam. Sebab Adam dia bawa diri dia, kita buat rasa inspired dengan dia. And then dulu kulit dia bersih. Tak ada lah cakap kulit dia kotor sekarang ni. Cuma dulu dia nampak betul-betul nampak ke budak-budak baru nak matang lah. Budak-budak baru nak matang punya look. And sangat-sangat lah handsome dulu. Nazrul ni pula daripada dulu sampai sekarang manis. So memang tak boleh nak cakap apa lah. Sebab dia kalau tumbuh jerawat pun rasa macam Alah, tak payahlah tumbuh. Abang Nazrul terlalu manis lah untuk saya. apa. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Adam Muhammad Nazri. And Tapi orang panggil dia tak jadi smart sebab tahun terakhir dia dalam AI pun still pakai baju ni. Tu tak smart tau. Memang tak ada kelainan dah Adam. Adam Nazri. Saya berumur 21 tahun. Berasal daripada Kuantan Pahang. Pekerjaan saya sebelum ni as a aircraft engineering technician. And then saya repair kapal terbang lah. Wah, nampak repair kapal terbang. Patut kapal terbang lambat siap. Tak adalah gurau lah Adam. Kan patutlah kapal terbang sebelah dia boleh buat. Kan sebelah lagi kena ambil masa, betul tak? Kenapa saya boleh dapat tempat dalam 20 orang ni? Saya tengok ni handsome kan. Aiman, Ani, Riz, pelakir kita lah. Kereta balik kita repair lagi McLaren. Okey, itu saja daripada saya. Siap. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Nazrul Izham. Nazrul Izham. So boleh panggil saya Nazrul Izham. So saya berumur 21 tahun. Okey, saya sebelum join untuk orientasi ni saya merupakan pelajar diploma bagi jurusan filem dan video. Silent. Ready, 3, 2, 1 and action. Kebom. So saya berasal daripada Kedah. Orang cakap Kedah ni semua tempo-tempo ya. Yang penting Kedah abang. Tempat ni kita punya. Kita boleh join benda ni. Nazrul dulu dia paling rapat dengan Kanda sebenarnya. Aku paling rapat dengan Afar sebab kita orang memang tidur satu bilik semua. Tapi bila masuk je rumah 10 orang sekali, terjadilah part sekawan tu. So part sekawan tu memang tak berpisah sampailah pergi ke rumah baru pun. Nanti lagi sampailah masing-masing dah keluar rumah. Itulah yang jadikan part sekawan tu rapat sebab banyak part sekali kot. And then lawak masing-masing ni masuk. Dia tak ada rasa macam annoy ataupun dia tak rasa macam loading kita nak dapat lawak dia ke apa, tak ada. So Nazrul ni antara orang yang happy go lucky. Apa yang keluar kata mulut-mulut keluar daripada mulut aku semua dia gelakkan je. Macam Kanda ni pula topik untuk aku membicarakan. So dia masing-masing ada perfect lah. Nah, Afar ni pula jangan bersuara je. Bila dah bersuara pecah. Oh, ni lah kata tempat hilang. Patut situ satu kursi hilang, situ kursi hilang. Ni kacau pala. Bukan hilang, healing juga ni. Mari kita pergi sini. Kita nak buat betul-betul kat sini ni. Tak nak. Aku kat sini aku nak cari jodoh. Assalamualaikum ya. Awak happy happy tu Adam. Hey, happy sangat. Hari-hari happy. Tersingkir menangis. Semangat bertenaga dua cilik ni. Okey, so kita ada kat sini, kita ada Adam dan juga Nazrul. So Adam dengan Nazrul apa? Macam adik-beradik ya? Macam adik-beradik lah. Apa perasaan korang sampai sini? Ada ya. Perasaan Adam happy lah hari ni sebab hari-hari asyik tengok kapal terbang ya. Hari ni kita tengok girlfriend baru. Gelenya ya. Okey, apa Nazrul pula? Okey, so perasaan saya memang gembira lah. Time saya dekat Kedah lagi dah rasa gembira. Dah sampai sini dah gembira. Duduk kat OC ni. Tak nak bak Alhamdulillah. InsyaAllah. Okey, tepukan untuk diri sendiri. Okey, seterusnya. Dia dah masuk tak sabar-sabar nak release. Mempersilakan lagi. Ada lagi calon kita. Calon seterusnya. Mak ex mana sikit. Gila jangan style ni bos. Hai guys, nama saya Nur Arni Manisha. Boleh panggil saya Manis ataupun Manisha, mana-mana boleh. Okey, saya berasal dari Sarawak, Bintulu Sarawak. Umur saya 22 tahun. Sebelum saya mari ke sini, saya adalah seorang pelajar seni kulinari. Lepas tu saya konvo, lepas tu saya jadi admin TikTok. Lari masak tak sedap pun. bidang saya, tapi tak apa. InsyaAllah saya biasa depan kamera. InsyaAllah lah, saya tak janji lagi lah. Tapi kalau setakat 20 orang ni, boleh. Kita boleh buat. Manis.
Assalamualaikum, nama saya Aina Kila. Boleh panggil saya Kila dan dikenali sebagai Kila Tak Behave. Saya berumur 20 tahun dan berasal dari Johor Bahru. Sebelum ni saya bekerja sebagai customer service di sebuah restoran Western. Dalam 20 orang ni saya tengok semua hebat-hebat, tapi saya yakin saya lebih hebat. Seketul dia bercakap Oh, pasal seketul dia bercakap. Dalam 10 orang ni saya rasa semua hebat-hebat. Apa-apa pun JB Style. JB Style, brother. Besar agak nampak kaki kau Gila. Kaki saiz lelaki tu. Lelaki punya saiz. Oh, cantik semua itu. Itu tengok tu. Merah-merah pun yang putihnya tu. Ni aku tak nak balik weh. Aku memang nak ke sini weh. Cantik semua. Siapa kita ada kat sini? Kita ada kat sini dua orang perempuan iaitu Kila dan juga Manis. Okey, dia kata Manis ni orang paling jauh lah kat sini. Kawan Yes, saya dari Sarawak. Sarawak guys. Ya. Tepuk sikit tu dia, tepuk sikit. Ya, dari Sarawak. Kita ada salah seorang orang Manis. Baru nak tepuk. Tapi itulah kau yang orang pertama kahwin tu. Kat sini. Semua Semenanjung kecuali dia Sarawak. Alhamdulillah. Okey, so apa perasaan dua-dua orang datang ke sini? Kita orang happy lah. Memang gila-gila happy. Lagi-lagi Manis dari jauh. Lepas tu tiba-tiba pilih. Memang, aduh, tak tahu lah sana nak cakap. Memang happy nak mampus. Tempat ni cantik sangat. Seronok datang sini. Rasa macam tenang. Dia ada lagu lah. Tenang. Jiwa. Okey, alright. Kita ada lagi kursi yang Kila kosong. ni memang short kan? Memang short. Tapi rezeki dia tak panjang tu dalam AI. Dia ada masalah sikit yang tak boleh nak halang. So, membuatkan dia keluar. So, membuatkan aku stay lagi dengan Syatin time tu. Patutnya kan kita ada 3 penjuru. Syatin dan juga Syakila time tu. Dua-dua aku jaga time tu. Setia pada yang dua dulu. Gila. Lepas sini, so jom kita berkenalan seterusnya dengan seterusnya. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Hidayatul Roslan. Dua-dua ni, kita orang target macam, bukanlah target, maksudnya macam dah dapat kot. Sebab sebelum mendapat, diorang dah pergi main PS5 lah. Dah macam jilat lah Alifan ni. Kamak Ware tu pula, talent lama lah. Aku dah macam dapat ni dengan handsome-nya lagi. Aku rasa macam tak ada harapan ni kan. Saya Mak Khan, Bakar Khan. Umur saya 19 tahun. Saya paling bongsu dekat sini. Saya berasal daripada Rantau Panjang, Kelantan. Saya siap tak panjang ni, boh. Sampai sekarang ada lagi masalah dia ni. Sebelum ni, saya membuat event jenazah. Kalau saya mau nak berjenazah, nak naik free, boleh dekat web. Saya berharap diri saya yang saya boleh lawan dengan abang-abang di luar sana. Walaupun saya bongsu, saya siap demo kahwin bantai. Gitu. Assalamualaikum, hai. Nama saya Safwan Zahari. Saya berumur 25 tahun. Saya berasal daripada Pasir Mas, Kelantan. Kelantan ni, boh. Demo tak kena barang. Tak lalu sikit. Lacak. So, saya sebelum ni bekerja sebagai seorang penjual burger. And dia jujur kan, sebab dulu bila masuk, aku ni sampai tak faham lah bila dalam meeting apa, Abang Alif akan cakap pasal Kelantan dan sebab majoriti orang Kelantan. So kita sampai nganga apa benda nak cakap kan. Tapi sekarang kita dah rindukan benda tu. Dulu aku rasa macam apa benda lah tak habis. Bunyi macam cakap Kelantan ni. Bila dah tak ada orang Kelantan ni aku rindu pula sebab sekarang ni penuh dengan orang Sabah. Aku tak cakap aku tak salahkan orang Sabah ke apa. Cuma kita dah biasa dengan bunyi Sabah sampai dah rasa macam rindu dengan bunyi Kelantan. Faham tak? Sampai tahap tu lah. Saya adalah seorang yang sangat sadar. Saya aktif sukan. Saya semua sukan saya main. Bola tampar, bola sepak, badminton, pingpong, semua saya main. So, siapa nak lawan semua sukan boleh main? Boleh jumpa saya. Okay? Semua sukan pancit? Oh, gemah weh. Mamping tu. Mak, dia dah comel sekejap. Comel ke? Dengan sungai dia. Kau tengok batu dia tu. So boleh tak? Memang boleh aku ada. Mana? Tu boleh. Jap, ada mana dia? Belah. Style aku tengok pak dia ni. Ayasaya. Handsome yang cantik-cantik. Tengok muka Balif tu. Muka Balif ni dah menggambarkan tak ke mana budak ni.
Annyeonghaseyo. Saya berkorea ni. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Kita ada Korea sini. Okey, kita ada kat sini Safuan dan juga Mak Kan. Mak lah. Okey, Safuan dengan Mak apa perasaan datang sini sampai sini? Alhamdulillah tempat ni comel. Saya tak sabar nak terjun kalian. Terjun. Saya panas tak? Panas. Okey, Mak. Saya pula saya sangat happy sangat. Lah, Kelantan kat Korea. Sudahlah. Kelantan. Acak Korea je. Saya sangat happy Cakap Kelantan pun gagap masalah ni. Saya sayang saya baru walaupun baru saya anggap lama dah. Ya. Macam family dah ke. Alright. So, bermakna kat sini cukup 20 orang TV. Tapi sebenarnya guys, kita ada 21 orang. Siapa tu? Kosong boleh ya? That's why ada satu kursi kosong kalau kau tengok dekat sebelah korang tu. Dan kita jumpa peserta terakhir, peserta ke-21 AI Team B. Weh, siapa weh? Weh, bini pakai geram. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Alia Sofia, orang panggil Pia je. Berumur 20 tahun dan berasal daripada Ipoh. Halus je Pia lu. Kenapa Pia perlu dipilih? Kalau Mila bahagia Of course lah, sama Pia abang saya. aktif dalam sukan and Pia juga dah biasa dengan kamera and Peta bercakap. Okey, Ya, aku perbezaan banyak sebelum ni bercakap. Pia baru Ya, aku salute dia sebab dia pandai bawa diri tau. Dia pernah kena hack dekat TikTok tapi dia dapat balik 1 million tu. And then lagi satu, Pia yang buatkan aku ada first job dalam dalam review. Kan ada review cabut bulu. Dia tak boleh nak cabut bulu dia. Dia cabut bulu kaki aku. Dapat RM50. Aku fikir RM50 tu banyak. Kan sebab zaman dulu kan rasa banyak. Bila fikir sekarang rasanya dia gunakan aku je. Dia gunakan aku je punya. Aku yang bodoh punya time tu. Wajar dia Pia. Tapi apa pun, tanpa Pia banyak Pia dah banyak ajar kita orang semua benda lah. Kalau dalam TikTok dan sebagainya. Sebab dia influencer juga. Bila masuk dulu dia influencer juga. So, Alhamdulillah tengok dia bahagia sekarang dengan Pak I. Aku pun turut bahagia as a kawan. Semoga korang punya perjalanan lelaki bini akan dipermudahkan ke akhir hayat. And insyaAllah semoga ada zuriat dia akan datang nanti. Amin, amin. So geng, tamatlah sudah reaction aku untuk ke-21 orang yang masuk dalam AI di dalam batch aku, iaitu batch Team B, AI Team B di orientasi pada tahun 2021 Januari. So Alhamdulillah tak lupa lagi. Dalam 21 orang tu hanya tinggal 4 orang saja yang ada lagi dalam AI sekarang, yang maksudnya yang masih aktif. Aku berbangga sebab aku salah satunya daripada dia. And insyaAllah macam mana Abang Alif terima aku dalam ni, insyaAllah aku akan cuba buat yang terbaik. Seperti mana dia terima aku, seperti mana tu juga aku susah untuk melepaskan. And insyaAllah aku akan balas jasa Abang Alif dengan semampu aku yang mungkin. And terima kasih guys sebab datang main aku daripada aku punya rasa sedikit keseorangan malam ni. Walaupun korang tak dengar aku, tapi aku rasa korang ada dekat dengan aku. Walaupun korang jauh, tapi aku rasa korang tengah kuat dengan aku. And minta maaf kalau sepanjang konten ni aku ada terkasar bahasa ataupun tersinggung dengan hati perasaan mana-mana pihak. Aku minta maaf sangat-sangat. Harap lagi kita jumpa di next content. Minta maaf korang, minta maaf. Apa-apa kalau konten reaction ni ramai yang minat, aku boleh jadikan as a niche konten aku. Sebab konten yang aku react itu pasal laki bini Alpha dan M ni pun nak dekat 500k. So Alhamdulillah. So insyaAllah andai kata konten ni naik, aku akan jadikan reaction konten ni adalah konten niche aku. And iaitu konten main aku. And sama-samalah korang support dapatkan 100k dalam masa 24 jam untuk konten ni. Pun Alhamdulillah sangat-sangat. And kita jumpa lagi di live di konten akan datang. Jaga diri korang, jangan makan, jaga solat. Jaga diri korang untuk aku. Assalamualaikum, bye-bye. Bye-bye guys. Assalamualaikum.